Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat asmer makan rendang Tok Hang. Ini rendang Tok Hang nama dia. Dia ada pantun kat depan ni nama dia. Pergi ke kedai, pergi ke Pekan Rabu membeli lemang. Lemang dimakan bersama rendang. Merantau jauh keluarga dikenang. Mujung ada rendang Tok Hang. Cara buat dia pun mudah je. Buka-buka buh dalam mikrowave siap. Okey, mai bubuh kita makan asmer. Wish. Macam tu. Rendang Tok Hang ni dia memang sedap makan dengan lemang dan nasi. Memang cukup sedap. Okey, mari kita cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikanna fima razaqtana wa qina azabana amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan dengan nasi saja pun memang sedap weh hampa. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Rendang daging. Rasa macam mak kita masak. Rasa macam tok-tok masak Memang sedap gila weh. Sumpah sedap gila. Rendang Tok Hang Wish, bunyi dia tu. Daging dia sangat lembut. Korang tengok Nampak dah terpisah. Tengok Nampak? Lembutnya ya Allah. Makan dengan nasi. Sedap. Rasa macam tok kita masak. Hampa tahu tak ni makan depan TV tengok Nona setiap hari Ahad memang syok gila. Sabtu lah. Satu. Rendang dia tak pedas. Daging dia sangat lembut. Tak weh. Satu pack tak cukup. Betul. Jangan lupa cubalah rendang Tok Hang.